Hai semua, selamat tahun baru 2024. Mungkin kita orang Miri ataupun pernah datang ke Miri, bekerja, belajar dan sebagainya, mesti kita pernah nanggap bangunan tu nak. Bangunan tu dinamakan sebagai Wisma Pelita Tunku. Nama panggilan lain untuk bangunan tu ialah Elektra dan Wisma Pelita. Sebelah Elektra terdapat sebuah hotel legend iaitu Park Hotel. Pernah kita orang diam di situ. Kami pernah diam sekali dan Park Hotel masih beroperasi sampai kini tu. Itu adalah pintu masuk utama ke Wisma Pelita dan berdekatan dengan Elektra ialah stesen bas Bandaraya Miri, di mana stesen bas tu menempatkan bas-bas ulang-alik dari pelbagai destinasi di Miri, termasuklah Kampung Sayampur. Biasanya bila turun dari bas, sampai-sampai je semua orang akan masuk dulu ke Elektra, sama ada mau membeli barang ataupun cuci-cuci mata dalam Elektra ya. Yang berkeluarga ngembak familinya, yang berkawan ngembak kawan-kawannya dan sebagainya. Ada juga yang suka lepak di Elektra, ada yang suka main game dan macam-macam lagi aktiviti yang dipolah oleh masing-masing di zaman kegemilangan Wisma Pelita. Zaman remaja masa sekolah menengah adalah zaman yang paling aktif saya ke situ. Tujuannya untuk pergi cyber cafe, untuk window shopping, untuk makan-makan di Debaya, ada sugar bun dan macam-macam lagi lah. Ada kedai CD yang boleh kita tengok TV dekat depan kedai CD ya, ataupun ada lebih duit sikit boleh belilah CD dan macam-macam lagi. Ada banyak kedai juga di dalamnya. Kedai jual wallet, jual beg, jual baju t-shirt, jual kasut dan pelbagai aksesori yang disukai oleh remaja masa saya. Salah satu kedai yang masih wujud di situ ialah Rock House di depan tu. Sebenarnya saya pernah membeli benda di situ, baju kah, seluar kah, kasut kah, sebab masa saya duit pun si cukup, jadi hanya mampu window shopping dan masih kekal sampai sekarang. Dan di depan tu kelak yang ada PAL warna biru sebenarnya dulu adalah cyber cafe, tapi sekarang dah bertukar fungsi sebagai perkhidmatan komuniti Bombay Capital. Mungkin orangnya masih sama, Brother Tambi dan Million Gold Music Center tu pun dah lama. Aku rasa aku pernah beli dulu sikit radio kecil yang menggunakan bateri di kedai tu. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Kalau dulu di kawasan tu ada banyak gerai-gerai kecil yang menjual pelbagai aksesori, tapi rasanya dah sedar ya. Ada jual pouch, jual bag, wallet dan sebagainya. Dan kedai yang PAL di warna kuning di depannya sebenarnya dulu adalah cyber cafe. Dan cyber cafe sangat memberi makna kepada saya sebenarnya. Dulu saya mohon maktab dan ngecek result maktab pun di sia, dan selalulah MRSC di sia, macam-macam lah kerja di cyber cafe saya mula di sia. Kedai gambar Debaya pun sama, salah sebuah kedai legend di Wisma Pelita tu. Saya pernah mengambil gambar di sia, gambar pasport, dan di ujung di sebelah kiri adalah kedai buku yang masih ada dari dulu sampai kini tu. Nama kedai tu ialah Universal Stationery Bookstore. Banyak buku yang saya pernah beli di sini. Dan di sebelah kiri tu yang warna merah ialah Sugar Bun. Dulunya ada Applebee di sebelahnya, tapi kini tu dah sedar. Dan kalau tengok dekat pintu kecemasannya, di belakang pintu adalah kedai CD yang saya cerita tadi. Dan di sebelahnya kini tu jadi ofis kerajaan, ialah kedai supermarket. Pernah ada 6 liong di sia. Mungkin silap diskaun 20% pun ada di sia dulu. Dan kini tu dah bertukar menjadi Jabatan Veterina bahagian Miri. Ialah sedikit sebanyak memori di Wisma Pelita yang boleh saya kongsikan kali tu. So, selamat tahun baru. Bye.